mata. Sekolah Dato' Harun mendapatkan mata. Dan servis dilakukan oleh sekolah Dato' Harun lagi sekali mendapatkan mata. Servis dilakukan oleh sekolah Dato' Harun berjersey nombor 14. Bola keluar. Dah berepik lah. Tak salah ni. Dah berepik lah. Dah. Ya. Servis dilakukan oleh sekolah Puncak Alam. Oh, hanya membuat cuipan di jari. Servis dilakukan oleh sekolah Dato' Harun berjersey nombor 9. First ball diangkat namun tidak berjaya untuk menyempurnakan first ball. Dan setter tidak berjaya untuk mengangkat bola kedua. Servis dilakukan oleh sekolah Dato' Harun lagi sekali. First ball diangkat oleh libero. Terkandas di situ dan sekolah Dato' Harun mendapatkan mata ke-17. Sekarang ni mata 17-18. Servis dilakukan oleh sekolah Dato' Harun. First ball diangkat sempurna. Setter mengangkat bola kedua. Melakukan rejaman sekolah Puncak Alam. Terkandas bolanya di situ. Servis dilakukan oleh sekolah Puncak Alam berjersey nombor 15. Melakukan rejaman hanya di depan jaring sahaja. Bola jatuh di depan jaring sahaja. Dan pemain sekolah Dato' Harun susah untuk mengambil bola tersebut. Servis dilakukan sekolah Puncak Alam keluar. Sekolah Dato' Harun mendapatkan mata. Sekarang ni mata 18-20. Dan sekolah Dato' Harun melakukan servis. Oh, berjaya diselamatkan walaupun bola pertama, first ball tidak sempurna. Masih lagi dalam perlawanan. Namun, tidak berjaya untuk melakukan clear ball. Servis dilakukan oleh sekolah Dato' Harun. Bola keluar. Dan sekolah Puncak Alam mendapatkan mata. Servis dilakukan oleh sekolah Puncak Alam. Jersey nombor 1. Bola keluar. Servis dilakukan oleh sekolah Dato' Harun. Berjersey nombor 12 terkena di siling. Hanya first ball sahaja yang boleh kena siling dan meneruskan perlawanan. Selain daripada itu tidak boleh. Servis dilakukan oleh sekolah Puncak Alam masuk ke gelanggang sekolah Dato' Harun. Dan mata 23-20. Puncak Alam 23, Dato' Harun 20.
Survey dilakukan oleh Sekolah Puncak Alam. Hanya melakukan clearboard setting. Rejaman tidak berjaya. Terkandar di jari. Dan Sekolah Dato' Harun mendapatkan mata. Servis dilakukan oleh jersey nombor 6 Sekolah Dato' Harun. Dan Sekolah Puncak Alam melakukan kesilapan sentuh net. Jersey nombor 8 Puncak Alam. Servis dilakukan oleh Sekolah Dato' Harun melakukan rejaman. Clear ball di situ. First ball diangkat oleh Puncak Alam. Bola kedua tidak berjaya diangkat sempurna. Terkandas di jari Sekolah Dato' Harun. Dan Sekolah Puncak Alam melakukan servis. Servis dilakukan oleh Sekolah Puncak Alam berjersey nombor 12. Clear ball di situ. First ball diangkat. Second ball. Dan melakukan rejaman di tengah-tengah belakang gelanggang Sekolah Dato' Harun. Tidak berjaya melakukan pertahanan yang sempurna. Dan menyebabkan Sekolah Puncak Alam mendapatkan mata. Pertukaran pemain di antara jersey nombor 13 dan jersey nombor 11. Servis daripada Sekolah Puncak Alam. First ball diangkat Sekolah Dato' Harun. Nama tiada siapa yang mengambil bola kedua. Time out diminta oleh Sekolah Dato' Harun. Dan mata sekarang Puncak Alam 26, Sekolah Dato' Harun 22. Time out sudah habis dan perlawanan kembali diteruskan. Servis dilakukan oleh Sekolah Puncak Alam. Jersey nombor 12. Servis keluar. Gelanggang lelaki. Perlawanan di antara Sekolah Kuala Selangor A menentang Sekolah Sungai Burung. Suku akhir kedua sudah tamat. Dan suku akhir kedua perlawanan perempuan masih diteruskan. Sekarang Sekolah Dato' Harun melakukan servis. Jersey nombor 11 melakukan servis. Bola diangkat Sekolah Puncak Alam dan melakukan rejaman di tengah gelanggang belakang Sekolah Dato' Harun. Berjaya melakukan pertahanan Sekolah Puncak Alam. Bola rejaman keluar. Mata Puncak Alam 26, Sekolah Dato' Harun 25.
Pasukan Sekolah Puncak Alam mendapat kad kuning. Servis dilakukan oleh Sekolah Traktor berjersey nombor 11. Tidak berjaya melakukan clear ball. Sekolah Adat Tok Harum berjaya untuk menyamakan kedudukan 26 sama. Servis lagi sekali dilakukan oleh Sekolah Adat Tok Harum. Clear ball. Tekanan di hadapan jarum dan Sekolah Dato' Harun berjaya mencuri mata. Servis daripada Sekolah Dato' Harun melakukan berjamaah daripada Sekolah Puncak Alam namun terkandas. Time out diminta oleh Sekolah Puncak Alam. Sekarang mata Sekolah Dato' Harun 27, Sekolah Puncak Alam 26. Sekarang ni di gelanggang lelaki suku akhir ketiga. Di antara Sekolah Puncak Alam menentang Sekolah Dato' Harun. Servis dilakukan oleh Sekolah Dato' Harun untuk mata ke-28. First ball diangkat daripada Sekolah Puncak Alam. Clear ball. Tidak berjaya melakukan clear ball Sekolah Dato' Harun. Dan Sekolah Puncak Alam melakukan servis. Servis daripada jersey nombor 8 Sekolah Puncak Alam. Berjaman tidak berjaya. Sekolah Dato' Harun memperoleh mata dan hanya tinggal satu mata sahaja untuk Sekolah Dato' Harun. Servis dilakukan oleh Sekolah Dato' Harun jersey nombor 14. Clear ball. First ball diangkat oleh Sekolah Dato' Harun. Dan Sekolah Dato' Harun berjaya mara ke semi final separuh akhir. Sekolah Puncak Alam terkandas di suku akhir. Mata Sekolah Dato' Harun 31, Sekolah Puncak Alam 27. Tamat perlawanan.